Okay, Assalamualaikum. Alright, so pagi ni saya just nak share dengan korang, okay, yang kepada yang belum beli video saya. So saya memang buat iklan Facebook Ads daripada 2018. Okay, so semalam punya iklan, saya buat iklan untuk medical card. So saya punya cost ialah RM12. Saya dapat 2 orang prospek. Okay, bajet saya RM20. Ni setting saya lah. Alright, klik orang semalam WhatsApp 2 orang, kos saya RM12. Okey, ni saya punya setup lah. Saya gunakan campaign trafik. Saya fokus pada audiens dekat Kemaman, Kertih, Pahang, umur 25-50. Placement saya Facebook feed saja. Okey. Ini ialah apps Ads Manager. Ads Manager ni function dia untuk monitor saja. Untuk setup kena guna PC ataupun laptop lah. Okey. So inilah saya punya setup kepada korang yang belum membeli. Yang memang saya tunjuk satu persatu cara nak buat. Okay. So inilah. So hasil dia mana, jom kita tengok kat WhatsApp. Semalam sebab saya dapat prospek 2 orang lah. Nurul ni semalam dia WhatsApp saya semalam. Yesterday pukul 8.43 pagi dia buat Nurul, dia push America Cup untuk bos dia. Rupanya bos dia ni semua director. Korang tahu director, semua director. Alhamdulillah. Sudah bagi quotation. Okay, sudah bagi quotation dah semalam. Panjang gila ni. Kau tengok ni panjang gila. Pecah dah. So kena tanya dia, okey tak? 1,000 lebih sebulan satu family. Nurul dengan yang ni lah, Sharifah ni staff KMI. Ya, betul ke tak? Saya tak tipu korang tak? Semalam ni pukul 5 petang tu WhatsApp. Saya staff KMI nak make sure untuk anak-anak dia. Alhamdulillah lah. So tu lah. So 2 orang kos dia ialah berapa ringgit. Hari ni pun saya on balik. Saya memang on pagi lah. Saya on pagi untuk hari ni. Ni hari ni punya RM3. Tengok RM3. Satu orang klik. Kejap lagi masuk dah tu. Okay, so itulah dia setup Facebook Ads. So kalau korang berminat boleh beli. Okay, video cuma RM30 saja.